aku ada beli satu power station ni. Senang cakap generator bergerak lah. Senang macam tu kan. Zaman-zaman tok-tok abah kita bawa generator. Okey, zaman-zaman kita sekarang ni kita pakai power station saja. Okey, yang ini adalah power station. Saya beli yang berapa besar saya dia. Saya keluarkan sekejap So ni power station dia. Cantik siut. Cantik. So ini power station yang boleh supply current pada kita. Lebih kurang dalam 4 jam ke 5 jam lebih kurang macam tu. Untuk load-load yang kecil lah. Contoh macam untuk hidupkan kipas, untuk hidupkan lampu apa semua sekali. Okey, macam ni lah. Saya tak nak cakap banyak. Saya nak test on terlebih dahulu. Dia punya power station dia ni. Kalau korang tengok macam ni lah rupa dia. So dia ada berapa port ni? Ada 5 port USB. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, lepas tu ada satu port untuk Type-C. So macam mana nak keluarkan output dia ni So kita onkan dia dulu. So kita tengok button on dekat sini. On off. So kita onkan dulu. Oh, simple je cara penggunaan dia ni. Budak-budak pun boleh handle ni. Saya buka dia punya plastik dia ni. Saya buka dia punya plastik dia. So dekat sini DC 12.2 volt, bateri 100% penuh. Mestilah barang baru kan. So untuk AC punya dekat sini. Okey. Current dia 220 volt. Okey, maksudnya, macam ni saya bagi tahu sikit kat korang lah Maksudnya power dia ni selagi korang tak tekan on, selagi tu dia tak akan keluar. So untuk USB kita tutup. Okey ni USB, dia nak buka, kita onkan saja, nampak ni lampu biru dia hidup. So kita tutup, lampu biru dia ni padam. So itu untuk USB punya. Baiklah barang ni. Okey, kita test lah Kita test. So yang ini siapa nak korang pergi tengok dekat beg kuning tahu, tapi harga dia tak adalah murah sangat sebab dia umpama macam kau bawa generator kan. Ini memang sesuai untuk kalau macam orang nak berniaga pasar malam. Okey, kalau dekat rumah selalu blackout, korang duduk rumah kejap-kejap. Seminggu tu mesti trip kan. Current tak ada, korang standby barang ni. Okey, jom kita try dahulu untuk cas handphone. Okey, kita try dulu untuk cas handphone. Sebab cas handphone ni simple sangat kan, tapi tak apa, kita try cas handphone. So kita pasang charger dekat sini. So kita ambil handphone kita cas dekat sini. So ini kalau korang pergi piknik, macam saya sekarang ni tengah piknik ni dengan lepak-lepak ni kan. Orang lain sibuk dengan power bank, kau sibuk dengan power station ni. So on. So kita on. Nak tengok charger saya masuk tak? Okay, saya dah on AC. Masuk 70% tu. Nampak tu bawah tu. Tengah jalan dia punya bateri dia. So ini untuk charge handphone. Boleh. So charge handphone simple sangat. So saya dah standby. Untuk apa tahu? Untuk gunakan yang ini. Kipas ni. Ni saya dah bawa kipas. So kalau korang tengok kipas ni, ini adalah kipas current 220, 240 volt, 90 watt kipas dia ni. So, kita test on. Tengok kipas ni jadi ke tak jadi. So, dia macam-macam lah boleh pakai. Kipas boleh, ni boleh ke ni. Ada plug satu lagi ni untuk output DC. Kita pasangkan kat sini. So, kipas dah jalan? Kipas dah jalan. So, kipas dah jalan dah. So, kita biarkan dekat sini. Kita lepak dekat sini. So, maintain je kipas dia. Best. Jadi barang ni. Okey, ni power station dia kau tengok ni. Okey, bateri dia kita biarkan sekejap. Okey, so sekarang pukul 12.30. 12.32 betul? 12.32. So bateri dia ni saya tak cas langsung tadi. Kita baru pakai, so sekarang ni baru ada 80%. Okey, baru 80%. So kita biarkan sekejap. Kita nak tengok berapa lama dia boleh tahan. Sebab ini bukan kaleng-kaleng Ini power station, dia kata boleh hidupkan macam-macam. TV boleh hidupkan, apa semua boleh hidupkan. So kalau rumah trip, untuk hidupkan kipas dengan lampu, boleh hidup sampai 3 ke 4 jam. So jadi saya nak try. So 80%, sekarang pukul 12.30, kita nak tengok berapa lama dia boleh hidup dia ni. Okay, jom kita enjoy dulu video ni. Kita tengok dulu, kita lepak-lepak saja dulu. Kalau terpenuh sangat, kalau pula Selepas kita dah hidupkan hampir 1 jam setengah. Okay, jom kita tengok hasil kita punya power station kita ni. Kipas masih hidup lagi ni. Tak padam pun kipas. Jadinya sekarang kita tengok jam pukul apa? Pukul 2.24 petang. Okay, punyalah susah nak buat konten ni. Sampai berjam-jam kita kena siapkan nak siapkan satu konten ni. Untuk buktikan yang power station ni memang betul-betul function. So korang tengok dia punya power station ni, bateri dia masih lagi stable 80%. Mungkin sebab aku hidupkan satu biji kipas je kot. Kan, mungkin kalau aku gunakan load yang besar, contoh aku hidupkan
TV ke apa ke, mungkin dia akan drop cepat sikit lah. Sebab apa? Dia kata power station ni boleh hidup 5 hingga 6 jam. Sebab ni aku beli 4 kilo punya tau. Okay, dia boleh hidup 5 hingga 6 jam untuk runningkan kipas dan juga lampu. Sebab dia punya reka cipta ni khas untuk macam backup lah. Kalau rumah kita trip ke, satu kampung tak ada current ke, so jadinya rumah kita boleh hidupkan lampu, boleh hidupkan kipas. Bukan untuk hidupkan peti ais So jadinya untuk backup saja. So power station ni aku dah testing. So far memang okey. Okay, buat sementara waktu ni memang masih lagi okey, boleh dipakai apa semua sekali. So kalau korang nak power station ni, korang pergi tengok dekat beg kuning aku letakkan kat dalam beg kuning. So aku dah guna, alhamdulillah boleh pakai. Okay, so aku tinggalkan kat dalam beg kuning power station 4 kilo ni. Okay, pergi tengok kat beg kuning. Assalamualaikum.